Soalan ketujuh, Ustaz. Apakah status akidah seorang yang berkata sambil bergurau, aku murtad? Aku murtad, dia kata gitu. Baik, dia bergurau, dia kata aku murtad. Status akidah dia lagu mana? Ada hadis yang maksudnya 3 perkara yang kalau bergurau jadi sungguh, kalau sungguh pun sungguh dah. Yang pertama nikah, yang kedua rojak, yang ketiga murtad. Dan pada hadis yang lain, yang ketiganya merdeka hamba. Jadi siapa yang bergurau dengan kafir ni jadi kafir sungguh. Dalam lakonan tu dia jadi kafir, maka dia kafir sungguh. Atau dia gurau saja, saya orang Kristian, nampak, jadi Kristian sungguh. Dan ni ke mana saya kata ni? Dalam majlis taklim tak ada masalah. Lepas tu dalam majlis taklim cerah bini dak jatuh. Tok guru tak boleh ngajar cara betul cerah bini, aku cerai kamu dengan satu talak. Dah berapa tahun dah duk ngajar. Dekat 3000 kali dah cerah bini tok guru. Jawab anda jatuh. Jadi jangan. Tapi dalam kes masalah hari ni dia kata aku murtad. Maka ulama-ulama beri keringanan. Dia faham tak benda makna murtad? Dia tak faham. Dia ingat ke makna dosa lah, maka tidak jatuh kafir. Setelah diterangkan sekali lagi, dia kata juga bergurau jadi kafir. Tapi orang yang telah faham makna murtad, maknanya keluar dari agama Islam, dia bergurau, maka keluar daripada agama Islam. Wal'iyadzubillah. Jadi jasa gurau alhamdulillah itu gurau benda lain. Wallahu alam. Kalau orang pula kata tu, dia ni kafir ni, orang kata. Walau ke mana orang tu kata, dia ni kafir ni, dia kata. Macam tu. Ada satu hadis yang berbunyi man kaffara mu'minan faqad kafara. Barang siapa yang mengkafirkan orang beriman, maka dia jadi kafir. Itu. Nampak? Lepas tu kita nak kata kafir, biarlah ada bukti dalil, ada istilah, tempat kita istinbat di mana, ada tempat sakutan, burhan kita ada. Berarti jangan kita dengar orang, Tok Guru dia kata dia ada sandaran. Ulama-ulama sebut dalam kitab, dia kemah-keming dah. Jadi kita jangan ajuk-ajuk lagu tu kalau kita tidak ada sandaran yang kuat. Wallahu a'lam. Okey, dan